korang ingat, bila kita dah tukar rokok kepada paru-paru kita dah rasa macam lebih suci dan murni. Padahal realitinya memang confirm salah. Betul. Vape ni tak ada tapi wap dia tu, wap tu mengandungi partikel halus, bahan kimia perisa dan logam berat yang boleh bertukar jadi cecair minyak dalam paru-paru bila disedut. Lama-lama cecair ni dia akan melekat pada kantung udara dan buat paru-paru jadi lemas. Sebab itulah dada kita mula rasa sempit, batuk kering jadi kerak dan stamina dah jadi drop. Walaupun kita ni dah lama tinggalkan rokok, cara cuci bukan nak kena teguk satu botol susu tu. Mudah saja, anda perlukan herba khusus yang ada dalam akar nafas ni untuk bantu merangsang sistem pernafasan paru-paru dan mengeluarkan sisa-sisa cecair kimia tersebut. Antara dan rokok, mana bagi anda rasa lagi selamat? Jangan lupa untuk bersihkan semula paru-paru tu dengan amalkan akar nafas ni sahaja.